Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni ikut aku pergi kerja. Aku nak test GoPro aku pagi ni. Nak test. Kita akan dah beli span. Aku kalau boleh tak nak pakai mic, menyusahkan. Jadi aku beli span untuk kurangkan noise reduction. So pagi ni aku test pergi kerja je. Macam biasa ride Superbike aku Dash 125 tahun 2021. Motor ni aku pakai ulang-alik buat kerja. Tapi Alhamdulillah lah, setakat ni tak ada masalah lagi. Setakat ni okey, sangat-sangat okey. Aku ulang-alik lebih kurang 40 km sehari, 40 lebih macam tu lah ulang-alik, daripada tahun 2021 lagi. Dan aku tak pernah keluarkan modal apa-apa untuk maintenance. Setakat ni aku jaga minyak hitam, tukar minyak hitam, tukar sprocket, tukar tayar, itu je. Lain tak adalah pakai. Dah 3 tahun. Mileage dah dekat 33,000 lah. Sekarang 32,760, dekat 33,000. Cuaca okey ni, cuaca okey. Aku harap span ni okey lah. Kalau okey, aku tak payah pasang mic. Kalau tak, aduh, nak kena beli media, nak kena beli media mod. Lepas tu nak kena beli mic lagi. Banyak. Tapi tak ada masalah, kita try and error, ya. Kita enjoy progress je. Harap tak hujan lah. Sebab ni bukan kali air pun. Aku pagi santai lah macam ni lah. Relax. Tak ada kena laju-laju kejar. Tapi motor ni tak laju pun. Paling laju pun 100 ke. Turun bukit dapat lah 100 lebih. Ya, nak laju nak pergi mana kan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiap-tiap kali lalu kawasan kubur jangan lupa bagi salam dan sedekahkan al-fatiha lah, insyaAllah. Niat al-fatihah tu untuk semua, termasuk mak ayah kita, adik-beradik kita, isteri, anak isteri kita kan, insyaAllah. Semoga pahala sentiasa mengalir. Hari ni lemah betul nak pergi kerja kan. Dekat sangat potong. Hari ni lemah betul. Sebab dah cuti panjang. Dah cuti hari raya kita 1 minggu kan. Apa pun aku rasa tak terlambat lagi lah kalau nak ucap selamat hari raya lah. Selamat hari raya, maaf lahir batin. Jadi lama sikit traffic light dia ni. Tapi dah dia hijau lama, jadi aku confident sikit lah. Tapi kalau lintas traffic light, mana-mana traffic light pun walaupun hijau, kita kena tengok juga kanan kiri kan. Kadang-kadang orang side lain belum sempat hijau lagi dia dah jalan dah. Itu yang bahaya tu. Kita motor kadang orang tak perasan. Walaupun kita hijau, kita tengok kanan kiri, kanan kiri.